Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Raja Nur Airis Hadirah binti Raja Nomairan Shah. Saya dari Sekolah Kebangsaan Jalan Geni 1, kod sekolah WBB 0058. Pada saya amat tertarik dengan sebuah buku cerita yang bertajuk Nasib Pembuli. Pada hari ini, saya ingin mengulas serba sedikit tentang buku ini. Buku ini mempunyai 22 muka surat. Ia juga ditulis oleh Siti Aisyah Syahril yang diterbitkan oleh PEP Publication Sendirian Berhad. Buku ini bergenre buku moral dan berpelajaran. Ia mengisahkan tentang seorang Haziq yang sering dibuli di sekolahnya. Watak utama iaitu Haziq mangsa pembuli Jamal kawan baiknya dan juga Cikgu Kamal iaitu seorang cikgu disiplin. Dinggam dan Aziz selalu minta uang daripada Haziq. Mereka berdua merupakan seorang murid Darjah 6. Badan mereka sungguh besar berbanding murid-murid yang lain. Bukan sahaja Haziq yang telah menjadi mangsa mereka, tetapi ramai lagi murid tahun 1 dan tahun 2 menjadi mangsa mereka. Haziq selalu diugut oleh mereka berdua. Jadi, Haziq takut untuk memberitahu guru disiplin. Pada satu hari, Jamal sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka berdua. Jamal terus ke bilik disiplin untuk memberitahu tentang hal ini. Rupa-rupanya, Cikgu Kamal sudah tahu lama tentang perkara ini, tetapi dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan ke atas mereka. Pada hari Isnin, Dinggam dan Aziz masih ingin meminta uang daripada murid tahun 1 dan tahun 2. Mereka berdua berjaya mendapatkan RM5. Mereka berasa sangat gembira. Tetapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama kerana Cikgu Kamal telah merancang sesuatu. Sewaktu perhimpunan bermula, Cikgu Kamal memberi ucapan tentang memeras ugut duit di sekolah. Cikgu Kamal juga memberitahu terdapat 2 orang murid tahun 6 yang terlibat dengan perkara ini, iaitu Linggam dan Aziz. Mereka berdua dipanggil untuk naik ke atas pentas. Muka mereka sangat cuak dan gemetar. Semestinya mereka malu akan perbuatan mereka sendiri. Akhirnya mereka berdua dihukum oleh guru besar. Itu sahaja daripada saya. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita tidak boleh membuat jahat kepada orang kerana ia akan menimpa kita semula. Sekian, terima kasih.